Assalamualaikum. Hari ni kita nak main Baby in Yellow. Sebelum ni kita dah pernah main Baby in Yellow versi puasa. Kali ni kita akan main Baby in Yellow versi raya. Dapatlah sikit. Klik. Memang tak reti nak gaya. Tutup lah. Okey. Kalau ada tetamu bagi tahu nak pergi mandi dah. Mandi atas, mandi kat sini. Tunggu tahu. Buka air sikit. Alah, tadi abang kata kena tunggu orang. Malaslah. Pintu terbuka. Tolong tutup dah. Ya. Aduh. Pakislah. Yelah, tunggulah. Uish, ada orang lah. Tak apalah. Abang. Orang dah sampai. Ya, kejap. Alah, yelah. Sambung baliklah, duduk. Tadi adik cakap tetamu dah sampai. Sekarang pilih baju warna apa Hijau. Tak cantik. Biru. Tinggal biru dengan kuning je. Kuning macam baby. Biru lah. Baby, pergi mandi. Baby. Tak. Adik pergi mandi. Abang nak gagap. Abang nak jemput tetamu. Abang ni suka gagap. Sorry lah. Dah pergi. Abang nak jemput tetamu kat luar jap. Mana tetamu dia Aduh, kena mandilah pula. Tadi dah duduk dah. Aduh, pintu dah tak tutup. Ting. Nak berak dululah. Ting. Tak apalah, tak rasa. Aduh, apa benda pula ni? Pak Air dari kereta. No. Keluar. Aduh, tak sampailah. Lompat sikit ni. Mandi dulu. Aduh, tak sampailah. Kena lompat ni. Sampai pun lompat. Okey, mandi. Okey, siap. La. Aduh, tak sampai nak ambil tuala. Abang! Tolong ambil tuala. Abang, tolong ambil. Aduh, kamu dah lah kat level bawah. Abang, tolong. Aduh, apa lagi lah. Mana? Sekejap tu. Yo. Dia nak apa? Bang, tolong ambilkan yang kat atas tu. Apa? Baju raya? Yelah. Nah, ambil ni. Terima kasih abang. Adik pergi bersihan dulu tau.
Ya, yelah. Cepat sikit. Hai, abang. Abang dah lah pergi tak tutup pintu. Sekarang dah ambil baju yang pergi. Aduh, biasalah budak-budak lambat sikit. Semakin pandailah naik tangga. Ya. Buka. Salin baju. Salin baju dulu. Tutup pintu lah. Nanti abang masuk. Salin baju dulu. Dah habis bagi duit kat tetamu. Dah sampai jumpa tetamu. Sekarang kita jumpa adik-adik. Dah siap belum? Adik ni dah siap ke belum? 1, 2. Dah siap pun. Mantap. Sekarang kita tunggu tetamu kedua. Adik, sebab adik dah mandi, nanti baru abang bagi apa nama? Duit bagi. Okey bang. Sekarang kamu boleh tidur dulu. Bila semua tetamu dah siap, baru saya bagi tahu. Dah, tidur. Tidur bang tu. Ayolah bang. Dah, tidur. Ding dong. Oh, siapa tu? Dah. Saya kemas makanan tadi. Sebenarnya saya buat 2, tapi 1 saya dah tak makan sebab saya dah kenyang makan makanan pakcik. Pakcik, yo kenapa? Saya nak ambil duit raya je. Yelah, cepat sikit. Aduh, dia yang datang dia yang suruh cepat. Terbuka. Ada RM10, RM20, 100. Kita ambil RM5 lah dulu. Pakcik, nah RM5. Terima kasih banyak. Dah. Ni pakcik dah dapat RM5. Pakcik boleh keluar. Yelah, pakcik memang nak keluar ni. Sebab dah habis kan. Tak habis apa pakcik? Filem. Dah, ambil sekali dengan duit RM5. Semoga boleh cukup lah makan makanan. Dah buat apa lagi pakcik? Pergilah. Yelah, saya nak pergi. Okay, bye. Sekarang tunggu tetamu yang kedua. Dah tetamu kedua lah. Bismillah. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lah, Assalamualaikum. Saya ialah badut paling lawas sedunia. Badut tak badut, masuk. Okey, nak makan apa? Tak nak makan. Nak duit saja. Nak duit. Dah lah. Salah. Ni, keju. Keju lagi. Duit. Nah. Terima kasih. Okey, dah dapat duit kan? Keluarlah. Keluar. Keluar. Ni pun kamu boleh ambil. Okey dah, bye. Tunggu
tetamu seterusnya. Okey, siapa? Uish, jom kita tengok dari sini. Uish, orang kaya lah. Assalamualaikum tuan. Yo, kenapa? Tuan nak makan tak? Tak nak. Saya nak duit je. Nak duit berapa? Dalam kira-kira 100. 1000. Saya nak 1000. Oh, nak 1000 Okay, 100. Itu salah. Kau tu salah boleh kena aku ni. Nah 200. Betul. Cukupkan 1000 Ya. Nah 3000. 4000. Berapa ribu dah ni? 6,000. 7,000, 8,000, 3,000. 7,000, 8,000, 9,000. 1, 2, 3, 4. Aduh. Wait, you ingat? Oh, sorry. Duit jatuh. Sekejap. Kita kira balik. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Kok 5,000. Tak boleh bangun. Aduh. 5,000. 6,000. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. 1,000, 2,000, 3,000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 300 lagi. 700. 800. 900. 1,000. Okey dah, 1,000 dah. Boleh balik. Dah. Balik. Duit tu ambil sekali Oh, dah nak balik Aku turun, tahu kau dah balik. Baik, nak jumpa baby. Nak jumpa adik aku jap. La. Hai. Adik. Ya, abang. Kenapa? Orang tu dah balik. Mana tu adik? Tak ada. Bye-bye. Aku abang ni jahat lah. Abang memang jahat. Bye. Orang dia dah balik. Duitnya tadi bukan main nak minta 1,000. Sekarang dah balik pula. Apa-apa je lah. Dah lah. Itu sajalah. Bye.